Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, ini adalah video berkaitan dengan kitaran tahunan bersembilan. Okey. Jadi cik punya kitaran tahunan pada tahun 2026 ni adalah pada bulan 10 bulan 2 2026. Jadi coach terus kepada lah pencerahan dia, tak perlu coach cerita dia punya apa masuk ilmu ni, apa masuk kitaran tahunan semua rasanya dah biasa kan. Okey. Okey, baik. Jadi kita tahunan yang secara umum je lah. Kita nak tengok, kita nak tahu kita punya energi kita punya gerak kerja kita sepanjang tahun 2026. Okey. Jadi cik berada pada kitaran yang keempat. Kitaran keempat adalah banyak kitaran ni. Coach memang favourite kitaran keempat. Kitaran keempat adalah kitaran ilmu. Okey. Kitaran ilmu dan perancangan. Dalam kitaran empat ni adalah di mana kita disibukkan dengan ilmu. Walaupun kita tak belajar ilmu ni, siapa-siapa pun yang tak belajar berkaitan dengan ilmu kitaran tahunan ni, jadi dia cuma tak sedar saja. Okey, kitaran tu berlalu dalam kehidupan dia pada tahun tertentu. Dia berlalu macam tu saja. Jadi bagi kita yang tahu, kita boleh merancang, kita boleh plan, kita boleh buat sesuatu lah. Bila kita tahu, kita punya kitaran tahunan kita berada pada kitaran keempat. Okey. Jadi apa ilmu yang kita nak ajar, ataupun apa ilmu yang kita nak belajar. Okey. Sama ada kita nak mengajar ataupun kita belajar. Okey. Jadi masa coach berada pada kitaran keempat dulu, coach ada coach buat grup-grup metabilik mengajar secara percuma dalam grup WhatsApp. Lebih daripada 100 ke 200, 150. Okey, 150 grup boleh buat. Okey. Jadi betapa semangatnya waktu tu. Dan coach buat orang kata buat bekerjasama lah, dan bekerjasama dengan ahli-ahli grup dalam grup coach tu. Siapa yang minat nak buat income melalui melalui ilmu metabilik ni, coach bagi offer lah, siapa yang boleh buat satu grup dan coach mengajar dalam tu, segala income ataupun apa yang commission, jualan yang coach buat dalam grup yang dia dah kumpulkan orang tu, jadi dia dapatlah commission kan. Okey, jadi daripada situ lah coach boleh buat grup sampai 100 lebih. Okey, dan masa kita dah keempat lah. Okey. Dan bila tahun-tahun lain kan, tahun kitaran ke-5, ke-6 ataupun kitaran ke-3, ke-2 dulu sampailah sekarang, paling banyak pun grup yang dalam tahun-tahun lain semuanya tak sampai 10 grup pun. Tahun ni pun nak habis dah, tahun 2025 ni pun ada 2 grup je. Itu pun satu grup lagi pun orang kata tak penuh lagi pun. Itulah. Okey. Jadi masa kitaran keempat juga adalah coach bersemangat nak mengajar tuition. Jadi coach buat kelas tuition. Okey. Bukan sekadar kelas tuition, coach masuk pula dalam tuition orang lain ataupun mengajar kat pusat tuition orang. Okey. Buat tuition di rumah, buat pula masuk pula kelas tuition dekat pusat tuition yang lain. Jadi masa kitaran tu penuh dengan ilmu. Ilmu metabilik mengajar, ilmu ialah kita mengajar coach ambil tuition, mengajar matematik lah. Di rumah pun ajar matematik, dekat tuition pun ajar matematik. Okey. Jadi dan juga coach ada ambil kursus-kursus metabilik daripada, tak salah coach ambil kursus dekat dengan Master Syam lah. Jadi bila kita tahu kita punya kitaran kita boleh plan, kita boleh rancang apa kita nak buat, apa ilmu kita nak belajar, apa ilmu kita nak mengajar. Okey. Jadi bulan 10 ni sangat-sangat sesuai untuk kita buat perancangan. Okey, baik, seterusnya dia punya nombor cermin tak ada. Okey, tak ada nombor cermin ya. Jadi ada tahun-tahun yang tertentu, tahun-tahun yang tertentu yang kita boleh famous juga lah. Kita berpotensi untuk famous. Jadi walaupun kita tak ada nombor cermin. Okey. Okey, baik, dan dia punya kewangan berada pada kewangan ketiga, iaitu kewangannya mudah bocor, mudah keluar. Jadi bila berada pada kewangan ketiga ni, kita kena berhati-hatilah dalam bab kewangan. Okey. Sepanjang kitaran keempat tahun depan ni, 2026 ni, kena jaga perbelanjaan, elakkan berhutang, elakkan buat loan, okey, elakkan memberi hutang ataupun
elakkanlah kalau sekiranya kita ada bisnes yang kita nak tambah cawangan kedai lagi. Jadi kita kena fikir-fikirlah, ataupun kita hold dulu. Pada tahun 2006 kita jangan buka cawangan kedai, kita kekalkan kedai yang lama. Nak buka cawangan pada tahun yang berikutnya, iaitu pada kitaran yang kelima nanti nah. Maksudnya 2027 kalau nak buat renovate rumah ke, nak tambah kedai ke, nak buka cawangan ke dan sebagainya, yang mana kena guna dia banyak, itulah waktunya sesuai. Okey. Jadi pada tahun 2006 ni adalah tahun kita berjimat cemat, sebab kewangan kita pada kitaran ketiga ni dia kewangan yang aktif. Kewangan aktif tu bermaksud senang keluar duit, ataupun kewangan kita ni aktif keluar lah. Cepat je dia keluar. Okey, baik. Seterusnya kita tengok apakah pola-pola yang boleh membantu kita sepanjang tahun 2026, yang kita boleh ambil potensi daripada pola-pola tersebut, okey, untuk kita majukan kita, untuk kita ambil idea apa kita nak buat masa kita keempat. Okey, baik. Jadi waktu kitaran pada dalam pola-pola ni ada pola 459, okey, 459 atau pola 549 adalah pola berkaitan dengan kesihatan dan kecantikan. Pola berkaitan dengan perawat, okey. Jadi berkaitan dengan hal-hal perawat, hal-hal berkaitan bisnes kesihatan, kecantikan memang sesuai lah kalau nak buat pada tahun ni. Okey. Okey, seterusnya ada pola 537 adalah pola VIP. Yang mana pola VIP ni adalah sama ada kita ada urusan, kita ada plan, kita ada urusan dengan orang-orang VIP, ada orang kenamaan, ataupun kita nak mem-VIP-kan diri kita pun boleh. Kita mungkin boleh naik pangkat datuk ke, pangkat datin ke, ataupun kita mungkin ada kita nak buat nak berkolaborasi dengan orang VIP, kita punya bisnes pekerjaan kita, mungkin boleh jadi gitulah. 39 ada kerja-kerja kontrak. Kerja-kerja kontrak ni kerja-kerja yang ada jangka masa tertentu. Okey, seterusnya ada pola 123, lebih kepada komunikasi. Berkaitan dengan komunikasi, mungkin ada boleh plan sama ada kita nak libatkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dan berkaitan dengan komunikasi. Mungkin boleh kita gunakan ilmu tu untuk kita buat buat kelas, mengajar, okey, bercerita, okey, buat tutorial dan sebagainya. Okey, seterusnya ada pola ini pun ada pola suara, komunikasi. Kemudian ada pola 819 ni pola travel, okey, travel, jalan-jalan, makan angin, okey. Banyak bergerak, aktif, okey. Jadi tahun yang aktif lah, tahun yang aktif, dan juga boleh berurusan berkaitan dengan travel, okey. Sama ada nak plan untuk jalan, makan angin, melancong dan sebagainya. Okey, selain itu ada pola-pola yang lain yang kita boleh cek kat sini. Ada pola berkaitan dengan pola usahawan, okey. Kemudian ada pola berkaitan pola VI, pola pemasaran, okey. Tahun yang sesuai juga untuk buat kerja-kerja pemasaran. Okey, yang kerja-kerja kontrak, okey. Yang ni pun sama macam tadi. Ini multitasking, yang ni kesihatan dan kecantikan ataupun perawat. 189 ni tadi berkaitan dengan travel, okey. 786 adalah berkaitan dengan servis dan perkhidmatan, okey. Mungkin kita ada sesuatu yang kita nak buat berkaitan dengan servis dan perkhidmatan, jadi kita boleh libatkan diri dengan berkaitan dengan servis perkhidmatan, ataupun berkaitan dengan counselling lah, memberi counsel, jadi counsel, ataupun nak buat konsultan dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya ada pola 83, juga pola yang berkaitan dengan perawat alternatif, pola yang berkaitan dengan kesultanan, raja-raja, okey. Lebih kurang macam pola VIP juga, okey, berkaitan dengan hal mistik dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya apa lagi? Okey, 7. Okey, multitasking. Okey, aku rasa itu saja yang berkaitan dengan potensi melalui kitaran tahunan bersembilan. Okey.
Okey, baik, aku rasa itu saja yang coach boleh huraikan apakah yang kita boleh plan, boleh rancang sepanjang tahun 2024-2026 nanti lah. Dan yang paling utama sekali dia punya nombor asal dia lah, iaitu ilmu dan perancangan. Jadi kita boleh fikirkan apakah ilmu yang kita nak ajar ataupun apakah ilmu yang kita nak belajar. Okey. Okey, baik, itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada soalan boleh tanya ya.